Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terlebih dahulu saya akan perkenalkan nama saya sendiri. Nama diberi iaitu Muhammad Fakhrin Syamil bin Faizul Aizhar daripada unit pendidikan Islam 3. Nama IC yang tertera iaitu 05 07 16 08 04 01. Pensyarah yang mengajar saya iaitu Dr. Syamsiah binti Daud. Kursus PMK 3263, pengajian kurikulum dan pentaksiran pendidikan Islam sekolah rendah. Baiklah, tajuk khusus pada hari ini itu akan membincangkan pendidikan seksualiti dalam Islam. Ini isu dan jalan penyelesaiannya. Baiklah, pertama dan mulanya saya akan terangkan tentang definisi pendidikan seksualiti dalam pendidikan Islam. Apakah yang dimaksudkan tentang pendidikan seksualiti? Merujuk kepada pemajaran berlandaskan syarat Islam yang memberi panduan tentang hubungan antara jantina, batas pergaulan, iaitu merujuk kepada ikhtilat itu sendiri, kebersihan diri serta nilai moral dalam kehidupan. Apakah tujuannya? Tujuan kita belajar pendidikan seksualiti ni? Tujuannya adalah untuk membentuk akhlak yang baik dan melindungi individu daripada jada sosial yang negatif. Jadi pelajar-pelajar haruslah mempelajari dan menerapkan pendidikan seksualiti dalam kehidupan, kerana ia baik untuk pelajar itu sendiri. Baiklah, seterusnya kita pergi pula pada kepentingan mempelajari pendidikan seksualiti dalam kehidupan seorang pelajar. Baiklah, yang pertama iaitu ianya membantu pelajar memahami konsep kesucian diri dan tanggungjawab moral. Dan yang kedua iaitu mengelakkan salah faham tentang isu seksualiti yang dipengaruhi oleh media dan budaya asing. Dan yang ketiga iaitu menyediakan panduan dalam menghadapi cabaran globalisasi dan perkembangan teknologi yang mempengaruhi pemikiran anak muda. Saya nak satu sikit mengenai kepentingan yang ketiga, iaitu perkembangan teknologi. Seperti yang kita tahu, dalam era globalisasi dan teknologi pada masa kini, ianya semakin berkembang luas, pesat dan juga moden. Jadi tak heranlah kan, umur anak muda sekitar tahun 1, tahun 2, mereka ni dah mula memegang handphone, dah mula memegang tablet, iPad dan sebagainya. Jadi ianya bergantung pada penggunaan seorang tersebut. Contohnya kalau seorang itu menggunakan teknologi untuk kebaikan, seperti melalui maklumat untuk mendapatkan ilmu dan sebagainya. Kalau seorang itu menggunakan teknologi untuk keburukan, contohnya mereka ni menggunakan teknologi untuk tengok benda yang bukan, contohnya pornografi, benda-benda yang mendedakan aurat, sekadar nak hiburan yang berlebihan, benda itu boleh menyebabkan keburukan pada pengguna tersebut. Jadi sebab itulah kena sediakan panduan yang lengkap, yang berunsur-unsur ke Islam dalam hadapi cabaran globalisasi ni, untuk kita adaptkan pemikiran anak muda ni dengan perkara yang kebaikan. Baiklah, kita pergi pula pada slide seterusnya, iaitu punca-punca ataupun sebab-sebab kenapa seorang pelajar tersebut perlu mempelajari pendidikan seksualiti dalam kehidupan seharian mereka. Ini antara 3 punca-punca yang boleh saya terangkan, iaitu yang pertama, pengaruh media sosial dan juga teknologi. Seperti yang kita tahu, remaja ataupun anak muda pada zaman kini, mereka ni banyak menghabiskan masa mereka dengan menggunakan telefon bimbit, Android ke iPhone ke sama je. Sebab apa? Sebab mereka ni hidup dalam persekitaran yang penuh dengan kemajuan teknologi. Jadi ni mereka banyak menghabiskan segala aktiviti dan seharian mereka dengan teknologi. Lebih
kepada bermain game, tengok TikTok dan sebagainya. Tak kira dah ketika nak tidur ataupun nak makan, sehingga mengabaikan agama, family, kerakan dan sebagainya. Benda itulah menyebabkan puncanya berlakunya seksualiti yang berlebihan dalam kehidupan seorang pelajar. Okey, yang kedua iaitu kurangnya pendidikan seksualiti berlandaskan Islam. Jadi Islam perlulah berkait dalam pendidikan, kan? Sebab apa? Sebab Islam ni dia kalau Islam ni mesti berlandaskan Quran dan Sunnah. Jadi amatlah penting untuk kita campurkan pendidikan seksualiti ni dengan Islam, kan? Supaya ada unsur yang melibatkan agama, supaya mereka ni lebih dekat pada Tuhan. Jadi yang ketiga, persekitaran sosial yang semakin terbuka. Jadi anak muda dan juga remaja pada masa kini, mereka ni sosial banyak secara terbuka. Sebab apa? Sebab mereka ni boleh cek-cek di hujung jari saja, di telefon saja, kan? Jadi mereka ni boleh didedahkan dengan orang ramai, kan? Tak kira lah orang sekitar kita di dalam negara dan juga masyarakat di luar negara sekalipun, kan? Benda tu semakin terbuka dan menyebabkan tahap keselamatan tu semakin berbahaya lah. Baiklah, kita pergi pula pada slide seterusnya, iaitu kesan-kesan apabila seorang pelajar tersebut mengabaikan pendidikan seksualiti dalam kehidupan seharian mereka. Okey, kat sini terdapat 4 kesan yang saya akan bincangkan, iaitu yang pertama, masalah moral dan akhlak. Jadi apabila seorang anak muda ataupun remaja tersebut, mereka ni mengabaikan, tak endah langsung, tak mengabaikan dan tak belajar langsung tentang pendidikan seksualiti ni, mereka ni akan diterap dengan kehilangan rasa malu dan batasan dalam pergaulan. Jadi maknanya ikhtilat mereka ni tak terjaga, bebas. Peningkatan kes zina, kehamilan, luar nikah dan pembuangan bayi. Jadi benda-benda semua ni menjurus pada kemaksiatan lah. Okey, yang kedua iaitu implikasi terhadap institusi, keluarga dan masyarakat. Okey, jadi ianya menyebabkan kerosakan institusi keluarga akibat normalisasi hubungan bebas. Okey, jadi kat sini apa yang boleh saya terangkan, apabila seorang remaja ataupun anak muda tersebut, mereka ni tak jaga jilat, mereka ni pergaulan bebas, melakukan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Tak kira lelaki dan perempuan yang start dulu ataupun lelaki yang start dulu, sama je, kan? Jadi mereka ni akan menyebabkan adanya orang yang ketiga, iaitu syaitan. Syaitan ni lah yang akan menghasut mereka untuk menjurus melakukan benda-benda yang bukan. Seterusnya, secara tak langsung menyebabkan berlakunya hubungan-hubungan yang tak rela lah, hubungan yang tak halal, haram lah maknanya. Okey, kelemahan generasi muda dalam memahami tanggungjawab sosial dan agama. Jadi kalau dah berlaku benda-benda macam tu, kan, nampak sangatlah yang mereka ni tak arif ataupun tak faham tentang agama. Okey, yang ketiga, kesan yang ketiga iaitu kemerosotan prestasi akademik dan masa depan. Gangguan emosi akibat masalah pergaulan bebas boleh menjejaskan fokus dalam pembelajaran. Jadi apabila kita melakukan seksualiti, dia seksualiti ni banyak, kan, segi emosi, fizikal dan sebagainya, kan. Jadi bila emosi kita terganggu akibat kita, contohnya perempuan tu curang, kan, lelaki tu je tengok benda yang bukan, kan. Jadi benda tu kan mengganggu pemikiran, kan, dan secara tak langsung dia memberi kesan pada emosi, kan. Benda tu boleh menjejaskan fokus dalam pembelajaran. Seterusnya iaitu kehamilan luar nikah menyebabkan ramai pelajar terpaksa berhenti sekolah. Apa kesan, kan?
kesan yang semakin buruk dan menyebabkan berlakunya perempuan tersebut hamil wanita kan. Jadi ini menyebabkan keserabutan terhadap ibu bapa, keluarga dan juga sekolah kan. Kena uruskan pelajar yang hamil pula untuk mereka ni berhenti sekolah, menyebabkan gangguan lah. Jadi keempat pula, kesan keempat iaitu risiko kesihatan mental dan fizikal. Okey, bila berlakunya seksualiti ni kan, akan menyebabkan kesihatan mental dan fizikal. Risiko yang tinggi lah. Contohnya kemurungan, kecelaruan identiti, kesan trauma dari gangguan seksual atau penyalahgunaan hubungan. Jadi benda tu menyebabkan trauma kan. Contohnya seorang tersebut dia dirogol ataupun disentuh kan oleh lelaki yang bukan mahram dia kan. Jadi benda tu telah menyebabkan dia terasa trauma, rasa takut untuk mereka jumpa dengan lelaki seterusnya kan. Benda tu sangatlah berkesan pada mereka. Baiklah, seterusnya kita pergi pula pada slide iaitu penyelesaian masalah melalui perspektif Islam. Okey, kita ni sebagai seorang penganut agama Islam yang dah lahir pada Islam. Jadi kita ni perlulah mengaitkan apa jua perkara sekalipun dengan usul Islam kan. Serta kita terapkan diri kita ni dengan rujukan dan juga pegangan Quran dan Sunnah. Okey, yang pertama iaitu peranan pendidikan Islam itu sendiri ya. Menekankan nilai kesucian diri, maruah dan batas pergaulan sejak kecil lagi. Kedua, masukkan pendidikan seksualiti berlandaskan syariat dalam kurikulum sekolah. Jadi tak heranlah budak-budak pun kena belajar pendidikan seksualiti. Okey, yang kedua iaitu peranan daripada parent kita, daripada mak ayah kita sendiri, ibu bapa. Iaitu ibu bapa ni sebagai contoh dalam menjaga adab dan batas pergaulan kan. Sebab ibu bapa ni merupakan role model. Mereka ni lah yang akan mewarnai kehidupan anak-anak mereka. Iaitu yang kedua, komunikasi terbuka antara ibu bapa dan anak-anak mengenai isu-isu seksualiti kan. Jadi nak menjaga antara ibu bapa dan anak-anak kan. Mereka ni perlu saling komunikasi, perlu saling berhubung kan, dengan sorot benda-benda yang bukan kan. Kena terus terang kan. Okey, baiklah, seterusnya yang ketiga iaitu kaedah menggunakan media sosial dan juga teknologi. Di mana kita mempromosikan kandungan media yang mendidik mengenai seksualiti dalam Islam. Dan juga kita manfaatkan platform digital yang ada kan. Contohnya seperti Instagram IG sama lah, TikTok, Facebook, WhatsApp, status sebagainya untuk menyebarkan kesedaran dan nasihat agama kan. Jadi baguslah mereka yang menggunakan platform tersebut untuk ke arah kebaikan. Contohnya kita repost kan, kita repost dan juga post benda-benda yang melibatkan agama. Contohnya quote-quote tentang Islam, nasihat-nasihat daripada influencer dan sebagainya. Okey, seterusnya iaitu pada slide terakhir iaitu kesimpulan lah. Okey, pendidikan seksualiti dalam Islam penting untuk membimbing pelajar memahami batas pergaulan dan menjaga maruah diri. Isu ini berpunca daripada pengaruh media sosial. Bahaya maknanya media sosial ni kan. Jadi punca utama kurangnya pendidikan berlandaskan Islam dan perubahan sosial yang semakin terbuka. Akibatnya ia menjejaskan akhlak, kesihatan mental serta kestabilan keluarga dan masyarakat. Oleh itu pendidikan Islam perlu diperkasakan. Jadi kita ni sebagai seorang Muslim nak elakkan daripada benda-benda yang musyabahah, yang berpotensi untuk berlakunya seksualiti. Kita perlulah teguhkan diri kita dengan keimanan. Contohnya pergi ke masjid dengan ceramah, kita tadabbur Quran, kita berpuasa. Tak kisahlah apa-apa jua sekalipun keadaan yang menjuhur ke arah agama ni. Dan ibu bapa sebagai guru dan ibu bapa serta guru harus berperanan aktif dalam mendidik anak muda. Jadi ibu bapa, guru
mereka ni menjadi orang kuat dan juga satu penggerak untuk mendidik anak muda. Teknologi juga boleh dimanfaatkan untuk menyebarkan kesedaran. Jadi dengan adanya teknologi, mereka ni dengan adanya teknologi, kebaikan pun dapat diluaskan juga. Dengan usaha bersama, isu ini dapat ditangani secara berkesan mengikut ajaran Islam, insya-Allah. Syukran jazilan. Sekian saja daripada saya. Jazakumullahu khairan katsira ala istima'ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.